Hai Assalamualaikum semua. Saya Vin Haziq, dual license FBR. So, sekarang ni saya nak update kepada anda untuk orders and position management. Yang ini part penting yang ramai yang tahu tapi buat-buat ambil tak ambil tahu. So, actually, order and position management ni sangat penting untuk mengelakkan tiba-tiba macam, tiba-tiba ada position pula tak tutup-tutup. Tiba-tiba kena margin call. Sebab benda-benda ni daripada inilah, perkara-perkara inilah yang terjadi. Okay, so sekarang ni untuk order and position management ni benda penting So make sure anda kena tahu apakah order yang anda buat dan apakah position yang ada ketika itu. Bagi contoh, untuk QSD Mobile, anda pergi kepada order and position. Direct forward je lah. Anda pergi ke order and position dekat bawah sini. Kat tengah-tengah ni ada order and position. Baik, sebagai contoh, anda boleh lihat dekat sini, kita ada total buy and sell. Ini yang dah done, order yang telah done. So, anda lihat total buy sebelah kiri, total sell sebelah kanan. Sama juga sebelah sini. Maksudnya maksudnya sebelah kiri ni adalah buy, dua sebelah kanan ni adalah sell. Maksudnya kalau 2/2, maksudnya anda telah tak ada apa-apa position ataupun anda boleh lihat net position, let long ke net sell ke, kosong figurnya, maksudnya itu adalah order position anda tak ada. Position tak ada, tapi parking order kemungkinan ada. Contoh kalau anda ada parking buy limit lah sebagai contoh. Kita parking buy limit dulu untuk satu produk. Kita let's say crude palm oil, kita nak ask buy di, kita parking ni maksudnya order tu tak berlaku lagi. Order tu masih lagi berada di server. Kita masih lagi beratur dekat server untuk beli pada sekian-sekian. Okay, macam sekarang contoh, saya masih lagi ada parking nak beli crude palm oil 3970. Ni order ni belum terjadi. Order ni masih lagi ada parking. So, let's say kalau anda kata, saya total buy and sell ni maksudnya dah dua-dua, maksudnya saya tak ada apa-apa position. Tapi anda lupa anda masih lagi parking order dekat sini. Masih lagi ada parking order. Kalau lah nanti dikatakan SCPO tu, kalau dikatakan SCPO tu daripada 3990 sekarang ni turun ke 3970, dia akan ambil order anda ni dan anda terjadilah buy position. So ini adalah order anda kata, anda dah tutup. Anda maksudnya anda dah clear. Tapi anda lupa anda ada parking position. Jadi order ni kalau terkena, ianya akan jadi valid. Contohlah kalau sekarang pukul 11 lebih kan anda tutup position. Saya dah tak ada apa-apa trading hari ni. Tapi pukul 2.30 nanti tiba-tiba kena 3970. Anda dah ada buy position. Lepas tu anda pun tutup lupa platform. Anda tutup platform sampai pukul 6 macam tu lebih kurang. 6 lebih lepas tu reminder tu dia call, tuan tak parking tak tutup position tuan ni. So there is margin call lah. Tuan tak tutup position tuan lah. So this one kena alert. Yang ini make sure kebiasaannya kalau anda dah nak tutup platform, anda dah tak nak ada position dah. Anda dah memang tak nak trading dah kan. Anda make sure anda cancelkan order. Nak cancelkan order, nak mudah, anda dah clearkan position, anda tekan sahaja this one. Yang ada merah biru ni, tak kisahlah parking order buy ke, parking order sell ke, dia akan cancelkan untuk tuan-puan. So tekan sahaja, dia akan terus suggest untuk cancel order. Are you sure want to cancel? Make sure tekan yes dan dia akan cancelkan lah. Ataupun salah satu cara lain, anda hold sahaja lama-lama dekat new order ni. Hold lama-lama, anda boleh tekan cancel order. Cancel lah. Okay. So boleh dismiss. Okay. So macam kes ni, biasanya saya tekan this one lah, senang sikit. Saya tekan saja, tekan yes dan nanti anda akan automatic cancel order anda. So anda boleh confirmkan, okay, position semua dah clear, 2/2. Okay, dah clear bagi contoh ni sebab saya trade 2 kali lah. Yang ini ataupun bersamaan 2 lot yang atas ni, 2 lot buy, 2 lot sell. So dah clear lah. So sekarang ni parking position pun dah cancel. So tak ada. Saya tekan lagi lah, nak confirm, saya tekan lagi dekat atas ni. Dah clear ke semua? Okay, dah. Dah cancel lah. Maksudnya dah cancel. No order to cancel. Yang untuk yang merah buy and sell, biru buy, merah sell, dia akan cari dua-dua. Kalau ada parking dua-dua tu, dia akan cancelkan. Kalau yang ini, yang biru ni saja untuk buy saja tau. Yang merah ni dia akan cancel untuk sell saja. Jadi nak senang, anda tekan je yang warna biru merah ni untuk cancelkan ke semua parking. Tak kisahlah buy or sell. Alright, so that one untuk cancelkan. Make sure benda ni penting untuk anda. Sebab saya tak nak ada benda-benda yang dikatakan tak diingini berlaku. Nanti bolehlah jadilah ke, nanti mungkin anda akan kata, saya tak ada position ni. Adakah RHB trade account
akaun saya. Sebenarnya tak. Itu sebenarnya adalah order anda yang anda lupa nak tutup. So make sure anda tutup untuk parking order yang anda lupa nak cancel lah. Itu yang biasa berlaku lah. Alright. So benda ni penting, saya nak highlight sangat-sangat untuk anda. So make sure cancelkan order yang anda tak nak. So that is order management. Okay, lagi satu. Contohlah kalau anda sekarang anda tengah dalam keadaan buy position sebagai contoh, anda buy, let's say lah, tak kisahlah anda buy ke atau sell. Let's say macam sekarang ni saya tunjuk saya dalam keadaan buy kan. Contoh saya tunjuk saya dalam keadaan buy. Okay. Anda boleh nampak dekat sini anda tengah net long 1 ataupun net sell. Sekarang ni dalam video ni saya tunjuk contoh net long. Maksudnya anda dalam keadaan long position, tengah ada buy satu lot untuk FCPO, MPCH sebagai contoh. Dekat sini anda boleh lihat juga buy sell anda adalah 3/2. Maksudnya anda tengah net buy satu, lebih satu kan. Dia bukannya 3/2. Maksudnya anda tengah dalam keadaan buy satu. So bila anda dalam keadaan buy satu, anda masih lagi ada position running. Alright? Anda masih lagi ada position running. So nak kalau anda nak kata saya tak tahulah position apa sekarang ni, anda boleh tengok balance ke tak balance. Sekarang ni dia tak balance, dia 3/2. Maksudnya anda tengah buy satu ni. So apa yang anda kena buat, kalau anda nak tutup, nak mudah, anda tekan sahaja lama-lama dekat net long satu ni, tekan lama-lama sahaja, dia akan ada satu yang kita panggil offset. So anda tekan offset, dia akan auto suggest untuk tutup position. Dia memang setting siap-siap dah. Kalau anda buy, dia akan terus saja sell ni. Dia terus saja sell market. So anda tekan je place order, dia akan terus tutup position anda. Offset bukan reverse. Reverse dia yang berlawanan kalau anda lihat video saya sebelum ni. So offset untuk tutup position. Dah offset, okay. Ada parking order tak? Tekan dekat sini no parking order. So dah settle lah. So sekarang ni anda boleh lihat dekat sini, yang ini sepatutnya akan jadi 3/3. Dia lambat sikit lah. Jadi sekarang ni anda boleh lihat dekat sini, buy and sell anda adalah 3/3. So maksudnya anda dah tutup position lah. So that is cara yang mudah untuk anda nak managekan position anda, dan juga anda nak melihat apakah order-order yang ada, ataupun nak senang nak cancelkan order lah. That is very very important. Baik. So that's it. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.